Saya rasa ini first vacuum yang buat saya tak geli nak buang sampah. Lepas vacuum, saya letak je terus kat sini. Dia terus sedut semua habuk masuk dalam stesen. Tak payah dah buka vacuum, korek rambut, buang kat tong. So untuk orang yang malas macam saya ni, memang saya sukalah. Dia buat kerja vacuuming jadi lebih senang. Dan yang saya suka, dia boleh baring flat 180 degree macam ni. Senanglah nak vacuum bawah meja, bawah almari, bawah sofa. Lagi satu, roller dia pun smooth. Bukan jenis yang kena tolak satu arah je. Tarik ke depan, tarik ke belakang pun masih lagi senang nak kontrol. Yang best lagi, dia siap ada docking station, siap charging sekali. So lepas guna, letak je, terus charge. Dia juga ada 2 mode. Eco kalau nak cleaning yang biasa-biasa tu, dan boost kalau kawasan tu perlukan lebih sedutan, lebih kotor kan. So untuk celah-celah yang sempit, dia ada crevice nozzle. So macam celah sofa, sudut-sudut gelap tepi-tepi ni, area yang vacuum biasa susah nak masuk. Cuma satu benda je, dia bila atas kapet yang tebal sikit dia macam struggle sikit lah nak bergerak. Tapi kalau atas lantai, atas kayu, memang smooth je. So kalau korang tengah cari vacuum untuk daily cleaning yang senang simpan, senang charge, senang buang sampah, Airbox Swift Station ni honestly memang menarik.